Maka disuruh kita mulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Begitulah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu sebab di dalam kitab-kitab dimulakan selepas Bismillah, didatang pula dengan Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran selepas Bismillah didatang pula dengan Alhamdulillah. Suruh kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita boleh hadir hari ini tuan-tuan, boleh berada di sini kerana Allah Ta'ala memilihkan kita. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman ja'alu miftahul khair. Beruntung orang itu apabila Allah Ta'ala memberikan kunci kebaikan kepadanya. Yang mana nak buat kebaikan semua, nak buat baik semua. Ini beruntung orang ni. Bukannya seperti mana orang duk ejek-ejek, Allah mari masjid macam warak. Sebenarnya kita ni adalah seorang yang beruntung. Yang mana beruntungnya kita kerana diletakkan kita pada waktu yang mustajab. Ma bainal maghrib wal isya. Mustajabud doa ni di antara maghrib dan isya ni adalah waktu yang mustajab. Waktu ni kalau orang-orang dulu, orang-orang tua dulu ni marah. Kalau waktu ni main kok, waktu ni tak klik rumah lagi kok, waktu ni duk tengok TV kok, waktu ni duk main telefon marah orang dulu. Kita ingat masa zaman kita budak-budak dulu, kalau balik lewat sikit balik rumah orang bel kat modal lah, mula lah weh. Tak makan batin nyapu hanger tu biasa dah. Moga kita berakhir main bola dulu. Balik kena balik derah. Diajar didikan daripada orang tua kita. Sebab apa? Sebab ini pengajaran yang diajar di dalam agama. Yang mana waktu maghrib dan isyak ni adalah waktu pembiakan syaitan. Syaitan ni banyak beranak dia pada waktu ni, di antara maghrib dan isyak. Itu sebab orang-orang tua dulu suruh naik ngaji, suruh amat syaitan. Naik ngaji, duduk atas bala lagi mengaji. Duduk dalam rumah pun mengaji dengan orang tua. Dia tak suruh main waktu ni, tak suruh baca blind, suruh baca Al-Quran, suruh belajar kitab. Sebab apa? Kita tengok waktu ni memang yang dibawa oleh agama Islam ajarannya, iaitu waktu ni waktu yang mustajab doa dan juga waktu pembiakan syaitan. Jadi hari ni kalau waktu ni waktu yang kita tak boleh nak jaga, di antara maghrib dan isyak ni kita tak boleh nak jaga, duk main huha-huha di luar sana lagi. Ni awak nak dapat retak salah semacam ni. Sebab apa? Sebab waktu ni duk huha-huha, waktu itulah syaitan masuk. Teh cari tok bomo lah tuan-tuan. Dia kaya tok bomo dulu. Sebab apa kaya tok bomo dulu? Mari sekali tak soda 50 ya dah pun. Minggu depan kena mari pulak ni. Mari pulak 50 ya pulak. Tak sudah lah gak ni. Kena mari ayah golek ko. Ini pernah dibuat filem oleh Piramli, Mambang Tanah. Ada dibuat oleh filem Piramli dulu. Ayah-ayah kita tahu belakang tu kalau sebut Piramli yak sokol lalu. Ini digambaran kepada kita bahawa kalau waktu ni waktu kita tak boleh nak jaga di antara maghrib isyak ni semeta ya tuan-tuan. Semeta ya. Tak siapa sejer rasanya. Semeta waktu ni kita tak boleh jaga, itu sebabnya banyak orang masuk hatu kita panggil. Orang tak tahu nyakit ke apa, pergi cek di klinik nyakit ke apa, tak tahu. Moga waktu ni waktu duduk nyanyi lagu, waktu ni baru nak berebut jambek. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ada di sini, yang mana duduk di sini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala.